Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Masih dengan yang sama juga, iaitu 22 hari bulan Disember 2024 Masehi bersamaan dengan 20 Jamadil Akhir 1446 Hijriah. Seperti biasa, saya nak tutup sini lah hari ni cerita hari ni. Sekarang ni pukul 12. Pukul 17. Pukul 5 lah. Pukul 5 18 minit petang. Pukul 5 18 minit petang. Seperti biasa, video daily report betul untuk hari ni. Nak tutup sini cerita ni hari ni. Mak! Oh mak, saimu ni. Oh tak tubik eh? No, saimu ada ni. Mana sana ni? Ada bersih kamu. Mana ada? Okey, ada tadi saya keluar ke mana? Ambil mari ni. Pukul 11 saya pukul 9.40 saya keluar. Malam tadi saya keluar ke ni, ke kedai Mosul kan. Apa pesaka dah. Apa pesaka dah malam tengok dah. Ialah siapa? Ada beli barang sikit. Lagi pesaka. Tak kira di awal mula lewat dah kan. Ke 10 kat siapa sana pun dekat pukul 10 dah. Lepas tu singgah seperti biasa, singgah kedai Fikri tu kan. Ini benar-benar pukul 11.30 tu saya balik lah. Dapat duit dah harga kayu tu. Dapat dah mula-mula dapat dah 100. Lepas tu dapat 57 ya. Jadi 157 ya lah semua malam tadi. Malam tadi pula dapat 57 ya pula. Ya, lepas tu lepas tu klik tu sambung duduk main internet ke apa semua, Facebook, tengok layar Facebook apa semua, siapa kau 3.30 pagi tidur, bangun pukul 50 minit pagi, bangun mandi semai subuh, makan sarapan, kemudian sambung tidur, bangun pula sapan pukul 12.50 pula bangun. Lepas tu semai dahulu tadi dah pukul 3 teh. Lepas tu keluar 3.40 keluar ke pusaka beli barang tu lah. Barang macam drive dia lah untuk sampai ke ni baby baru pula ni. Balik kau? Ada balik mari sekejap ah. Sekejap dah gila lu. Gila lu malam. Klik sekejap ah. Lepas tu klik pergi selalu. Dah tidur. Ya balik sekelam ni. Pakai klik lalu ah. Lepas tu saya Mak, mana mak? Ambil tubik tu. No, ya kita tubik nak bersihkan kau tu. Dah tak lagi. Sani betul pun dah. Lepas tu bila selesai apa ni? Lepas tu saya pergi sebelum asal tu saya pergi ada pukul 3 suku dah 3.30 saya pergi beli barang ni. Lepas tu saya buat video ni dah. Saya review tu sampai pukul 3 lagi kedai ni. Dagi utama kat ni sampai pukul 3. Lepas tu ni pun pasal satu saya buat video review dia lah asal bahasa dah. Lepas tu pas semayas bahasa saya buat review dia dah. Lepas tu bahasa biasa. Lepas tu saya pun pas selesai review tu saya semayasa ni siap-siap nak pergi dah ni. Buat video daily dulu lah. Pasal nak balik masa mana kat agak dah balik tak ada nak buat lah di rumah ni. Okey, sekadar itu saja saya selesai untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.